kalau korang nak fitkan badan tapi tak ada masa nak bersenam, try types ni. Senaman ni 10 minit je. Apa saya suka buat is saya suka gabungkan 2 senaman dalam satu. So jadi macam ada berbagai senaman lah. Dan buat benda ni dalam 10 minit sehari, garanti dapat membantu. So hari ni memang kita pakai dumbbell je. So senaman pertama, we gonna gabungkan reverse lunges dengan bicep curl, alternate bicep curl. Kaki buka luar sikit, turun bawah, reverse lunges, pandang je bawah, naik, lepas tu bicep curl. 1. Cuba buat 10 kali. 2. Relax, turun bawah lagi. 3. So activate korang punya kaki and upper body serentak. 5. Perlahan-lahan je. 6 lagi. 7 lagi. 8. Lepas ni kita buat lagi 2 senaman. 9. 10. Okay, next one kita akan buat squat and then alternate press pula. Tinggal tolak ke belakang, naik balik. 1. 2. Walaupun kita tak tukar beban, tapi sebabkan kita buat dalam bentuk circuit kan, kita gabungkan semuanya. Ini pun dah lenguh dah semuanya. 5. 6 lagi. 7. 8. 9. 10. Okay, next one. Standing overhead presses untuk kita tricep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So rehat sekejap, lepas tu sambung balik round yang kedua. Cuba dalam 10 minit buat sebanyak anda boleh. Buat ulang-ulang je. So kalau tak ada masa nak fitkan badan, tak biasa nak boleh pergi gym pun, buat je senang macam ni pun dah boleh. Tapi kalau badan dah kuat, kena buat lebih banyak lah. Follow saya kalau korang lebih banyak tips senaman yang mudahnya korang boleh buat kat rumah.